Halu cara dia. Dia kritik tapi halu. Tayamum satu tepukan, bermakna dia tak terima lah kata dua tepukan ke apa tu. Halu. Dia tidak kata tak betul, silap, tak faham. Tak ada. Imam Bukhari tak main lagu tu. Dia tajuk dia gitu. Tapi secara tidak langsung, secara halu dia menolak. Hak kata lagu lain tu lah. Contoh hak terdekat, hak kita baca tadi. Hak lain-lain pula gitu. Cara dia nampak, kita nampak macam tak ada apa-apa. Sebenarnya dia kritik dah tu. Halus cara dia. Yang kesembilan, kesinambungan pengamatan terhadap proses perkembangan hukum Islam di zaman Nabi SAW dan zaman Khulafa'ur Rashidin selepasnya. Dia perhati molek kaitan, berturut molek, teratur molek. Tidak kata putus hubungan Nabi saja. Quran, hadis, sahabat-sahabat, tabi'in, semua betul. Teratur molek, bersambung molek. Yang ke-10, dorongan dan insentif ke arah mempraktikkan dan membudayakan sunnah Nabi SAW yang paling tinggi tahap kesahihannya dalam segenap bidang hukum hakam Islam. Kemah. Memang dia dorong ke arah tu. Hak ni cara mana hak kata sekat siku? Dalam kitab mana? Dalam kitab sunnah. Hak ni hak kata sekat ni dalam Bukhari dan Muslim. Kan kedudukan dia ni menggalakkan orang nak pakai sunnah. Ni tak ikut serah orang kata. Ikut serah orang kata hadis kan jalan. Orang duduk bahas hadis ni, kalau hak molek dah, hak mana lebih molek, hak mana lebih kemah. Imam Bukhari nak ajak, gunalah hak paling kemah. Lagu tu. Bukan nak ambil rata kok si, hak dhaif, hak maudhu', pakar tu ga, letih ke diri. Puasa bulan Syaban Rajab macam-macam lah. Letih ke diri, sial. Ambil ikut serah. Orang tidak tak cara dah hak tu. Untuk pilih ni hak mana hak lebih sedap. Maju sungguh. Kita baru nak makan hak tu baru. Bakar hak tu je. Orang rata dah makan, rata dah. Macam-macam dah terak. Duk pilih hak mana lebih sedap. Kita nak makan ikan kering dah. Nah, molek juga makan ikan kering, sedap juga. Tapi maknanya orang duduk pilih hak mana lebih sedap. Mewahnya, senangnya. Itu kita boleh pilih, boleh beli apa-apanya. Sini lebih sedap, piti habis petula juga. Hak ni buat tak sedap pun kena beli juga. Habis petula juga. Dah pelan-pelan nak habis, biar sedap. Kita kata jadi menggalakkan orang pilih hak lebih molek. Hak ni lauk sepetula aja kita, tapi terdedah lalak macam-macam. Hak ni tudung molek. Pilih hak mana? Cara dia tu memang molek. 10 tu berpadan dah. Lepas tu ujung sekali tu kita tengok 349 kitab tayamum ini mengandungi 17 hadis marfu'. Ringkasan lah ni. Hadis marfu' ni maksudnya hadis hak sampai ke Nabi lah. Kait dengan Nabi. Yang berulang daripadanya 10 hadis. Hak bulan, hak tulah, hadis tulah 10. 2 daripadanya mu'allaq. Mu'allaq tu hadis yang tidak disebut sanad di peringkat permulaan, di peringkat bawahnya. Itu mu'allaq. 7 daripadanya tidak berulang. Tak berulang, sekali sebut. Hadis mu'allaq yang tidak berulang hanya 1. Hak tidak berulang. Hadis-hadis lain semuanya mausul. Mausul tu maksudnya lengkap sanadnya dan dikemukakan juga oleh Muslim, Imam Muslim, kecuali hadis mu'allaq Amar bin Al-As. Hak sejuk tu kan, sejuk tu dia pun tayamum, tak mandi. Amar bin Al-As, hak tu tak ada dalam Muslim, ada dalam Bukhari. Di dalam kitab tayamum ini terdapat 10 athar sahabat dan tabi'in. Athar tu maksudnya hak sahabat kata ke, sahabat buat ke, itu athar ataupun tabi'in. 3 daripadanya mausul. Mausul tu sanadnya lengkap, iaitu fatwa Umar, fatwa Abi Musa,
dan fatwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Itu ringkasan. Lepas tu seperti biasa kan, kita sudah tahu dah Imam Bukhari ni kalau hujung kitab dia tu dia ada isyarat kepada sudah, tamat, habis, selesai, yang seumpamanya lah. Dia ada. Itu kita panggil, dia panggil bara'ah ikhtitam. Bara'ah ikhtitam. Bagi Hafiz Ibnu Hajar terletak pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yakfika. Duduk situ. Kerana ia sesungguhnya sudah memadai untukmu. Bara'ah ikhtitam bagi Hafiz Ibnu Hajar merupakan isyarat kepada tamat dan habisnya perbincangan sesuatu bab atau kitab. Seolah-olahnya Imam Bukhari rahimahullah berkata, bab-bab dan hadis-hadis tentang tayammum yang telah saya kemukakan sebelum ini sesungguhnya sudah memadai dan sudah cukup untukmu. Kot tu. Halus tu, seni tu. Cukup untukmu. Dah cukup berti dah. Bagi Syekh Zakaria pula, ni seorang tokoh zaman lah ni, mati dah, Syekh Zakaria. Dia kata bara'ah ikhtitam Bukhari mengisyaratkan kepada mati, mengisyarat kepada kematian dan kesudahan hidup manusia di dunia ini. Ia terletak pada duduk mana dalam hadis tadi. Dia bara'ah ikhtitam dia ada pada hadis terakhir ataupun dalam bab terakhir, itulah sekitar tu. Kena cari situ. Dia ada lah isyarat. Sepatah pun ada. Mesti ada. Daripada awal kitab sampai akhir kitab. Iltizam dia tu. Dia beriltizam untuk mengemukakan bara'ah ikhtitam di setiap bab. Dia akan kira ada semua. Itu seni kitab Bukhari. Duduk mana? Iaitu ia terletak pada alaika bis-sa'id fa innahu yakfika. Sebuah Hafiz Ibn Hajar juga. Tetapi cukup kepadamu muka bumi. Orang mati ke tanah, dalam tanah kan? Cukup lah. Sebab tu Nabi kata 2 bukit tak cukup. Sebut 1 bukit, 2 bukit tak cukup manusia ni. La yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Rongga anak Adam ni baru penuh apabila dia dapat tanah. Mati. Kalau tidak ke angan-angan tu tak habis. Nok itu, nok ini, macam-macam lah manusia. Tahu sendiri gapo hak tidak nak. Tak akan penuh hajat manusia, melainkan ia hanya dapat dipenuhi oleh tanah. Suk lah tu. Suk lah. Jadi hak ni pun alaika bis-sa'i. Suk dengan tanah. Kamu guna tanah. Itu cukup untukmu. Cukup tu habislah cerita, habislah. Cukuplah hidup kita. Tamat dah lah. Tamatnya pergi ke mana? Tanah. Itu isyarat. Halus tu. Atau pada ni biasanya dalam risalah ni, saya setengah-setengah tu tak ada Syekh Zakaria tidak sebut. Kita perhati sendiri tengok memang. Ada banyak tempat kita tak ada daripada hak dia tu. Kalau tengok dalam kitab dia mungkin tak ada. Jadi kita tak ambil sepenuhnya daripada dia. Pilih-pilih lah. Atau pada ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum. Situ duduk dalam hadis. Nabi tengok satu orang yang terpisah sendirian dia, tidak bersembahyang bersama orang ramai. Hak terpisah sendirian, tidak bersembahyang bersama orang ramai ni siapa? Orang mati lah. Duk suku pelik terbujur depan orang tu, orang lain pakat duk sembahyang tu. Tak ingat ke mati ke? Tu cara dia. Dia tarik orang nak suruh ingat ke mati. Sebab apa? Ingat ke mati besar makna dia. Dia tidak kau mundur, kau muda, kau maju sebenarnya. Kau kuat, kau cepat nak buat gapo-gapo, benda kebaikan. Kau takut nak buat benda kau tak molek. Dia akan jadi gitu. Dia tengok orang yang terasing daripada orang apa tak sembahyang. Hak tak sembahyang ni siapa? Kita orang Islam ni kalau selagi itu kena sembahyang. Tak sembahyang ni matilah. Nabi pun kata jangan kamu jadikan rumah kamu tu kubur. Kubur tu maksud tak sembahyang. Sebab dalam kubur tak sembahyang. Ya apa nak mati. Jangan jadikan rumah-rumah kamu tu kubur. Maksud dia jangan kamu tak sembahyang di rumah kamu. Kena ada juga sembahyang di rumah. Sembahyang Jumaat di masjid pun Nabi SAW sembahyang sunat di rumah. Sembahyang sunat di rumah lebih afdal. Lebih afdal.
Sekalau tidak, dia jadi kubur. Rumah tu jadi kubur, serupa kubur kau, ataupun kubur sungguh mana ada orang mayat dalam kubur. Atau pada apakah yang menghalangmu daripada bersembahyang bersama dengan orang ramai? Apakah yang menghalang? Duduk situ. Sebab kita ni kalau selagi boleh kan, nak pergi kan, nak sembahyang, nak dapat awak lebih, kalau jemaah tu dapat pahala lebih banyak. Kalau tak pergi tu apa? Ada halangan tu. Sakit tu kau dekat dah tu. Dekat dah tu. Ya tak pergi tu apa? Tak boleh jalan kau. Tak boleh jalan apa? Sakit tak lama. Kira-kiranya dekat tu. Isyarat kepada kubur, isyarat kepada mati. Dengan sebab itu kitab Bukhari ni sangat bernilai. Dia memberi peringatan kepada kita. Setiap bab mesti ada ujungnya. Awal bab isyarat kepada permulaan, akhir bab isyarat kepada kesudahan. Semua lagu tu. Orang perhati, sungguh memang lagu tu. Sebab tu dalam kitab Lami'ud Darari dan lain-lain, dia sebut daripada awal bara'ah istihlal dia, bara'ah ikhtitam dia duduk di mana, daripada awal sampai akhir kitab dia sebut. Dan perkaitan antara bab dengan bab tu dia ada perkaitan, pertalian dia ada. Comel cara. Nampaknya kita sekat itulah dulu untuk hari ni. Habis dari salah ni, insya-Allah minggu depan hal lain. Habislah. Saya mau cakap semaya lah pula, insya-Allah. Kalau pertama, bolehkah kita berdoa berjemaah setiap kali selepas solat yang dituai oleh seorang imam? Adakah khilaf dalam masalah ini? Soalan kedua, perlukan doa anak tak ada ayah yang mati bunuh diri. Mana? Doa anak tak ada ayah yang mati bunuh diri. Ayah tu bunuh diri. Ayah tu bunuh diri. Oh, tengok ni ya. Ustaz, saya nak tanya dah. Macam kita ada masalah ni kan, masalah ibadat orang perempuan, isteri-isteri ni. Kadang-kadang masalah kita ni kan macam dah berlomba-lomba nak dapat pahala. Kadang-kadang suami maya dapatkan, isteri 20. Lepas tu katalah kita nak pergi jauh, dia tak boleh nak pergi dekat. Macam mana dari segi apa, dengan ustaz lah amalan kita yang mana berkait dengan suami lah. Nak kerja comel lah supaya kita nampak seorang yang dia tak apa. Dia boleh kata orang kata esok lah, isak-isak lah macam tak bila kita pasal kita buat tu berlebih buat ataupun macam kita jauh pun tak dengan suami lah, maknanya kita bersama gitu. Moleknya dia tidak semesti buat lapan tu berhenti sekat tu, kita balik kita sambung buat sampai 20 boleh. Balik buat sendiri, pergi sekali lah moleknya, tak usah pergi suku. Jadi kalau masjid tu buat lapan, kita kata kalau kita balik sambung, balik molek pergi sekali lah kalau mungkin. Kalau kecuali kalau tak apa, memang tak apalah maksudnya, tak apalah. Tapi kalau mana-mana pihak jadi tergeduh hati ataupun berasa tidak mesra, molek kena jaga tu lah. Sebab benda ni boleh buat di rumah pun lagi tu, kita buat seorang pun tak apa. Kalau suami kita tidak nak buat lah di rumah, kita buat sendiri pun tak apa. Lepas tu soal 8, 20 tu benda masih khilaf lagi. Ikut masa kita katalah beriman baca kata kita dapat pahala ini tu, katalah setiap kali kita pergi dekat masjid, katalah kami tak tahu katalah kita dekat masjid. Ini dia seperti yang kita sudah sebut dah sikit sebanyak dulu. Benda ni benda khilaf juga. Kalau dalam mazhab Hanafi, bagi orang perempuan lebih baik di rumah semaya fardu pun. Bahkan di negeri-negeri hak pakar mazhab Hanafi juga, dia tak ada rumah pun untuk orang perempuan di masjid. Jadi tidak ada masalah lebih ke, ada hak lebih, kata lebih kepada orang lelaki, mengikut mereka lah, mengikut mereka. Tapi kalau Syafi'i ke apa ni, perempuan pun molek lah kalau jemaah. Di masjid orang ramai lagi molek.
Boleh berlaku lah.